Adik dia orang berapa? Foto-foto. Selepas insiden seorang lelaki menampal seorang pelajar tingkatan 5 hingga cedera di bahagian hidung tulah minggu lalu, satu lagi rakaman baru dari kamera papan pemuka, dashcam, lelaki terbabit mula tersebar di media sosial sejak semalam, memberikan gambaran baharu mengenai kejadian tersebut. Rakaman dashcam yang tersebar semalam mendedahkan detik sebelum kejadian, di mana pelajar tersebut dilihat membelok secara mengejut ke kanan dari laluan bertentangan. Tindakan itu menyebabkan lelaki berkenaan terkejut dan terpaksa menekan brek kecemasan bagi mengelak pelanggaran. Adik duduk dengan ibu lah. Jangan tebal. Boleh tak? Adik duduk dengan bapa. Adik duduk dengan bapa lah. Boleh tak? Adik duduk dengan bapa. Foto-foto. Oh gila lah.